murid, hari ni last kita bersekolah. Jadi cikgu nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Siapa dekat sini balik kampung raya ni? Okey. Anis balik kampung mana? Sabah. Arina? Sarawak. Aish kat balik mana? Cikgu ada anak tak? Ada. Cikgu ada anak tekak, ada anak mata. Kenapa Aish? Aish ada ibu? Ada. Ibu cari. Ibu cari. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Baru balik nak? Macam mana dalam sekolah? Okey ke hari ni? Ayah, Ya. tadi kat sekolah, Along adalah tanya siapa yang balik kampung. Ada seorang budak ni dia tak balik kampung. Kesian pula tengok dia. Jadi, Along ingat nak ajaklah dia beraya sekali. Boleh ke? Ayah rasa boleh juga. Lagipun sebelum ni kita beraya dua beranak saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa? Cikgu bilang ke? Cu. Sebenarnya Cikgu Ilah dah tak ada 3 hari sebelum raya. Jadi Cu ni lah orang yang Cikgu Ilah ceritakan kepada Tok Wan. Cu, kita doakanlah semoga Cikgu Ilah tenang di sana. Di saat suara takbir terdengar nanti, disitulah kita merasakan kerinduan yang amat dalam. Rindu yang paling berat adalah rindu pada orang yang telah tiada. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tolong pertemukan aku dengannya, meskipun dalam mimpi sebentar saja.